Alayka sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, O Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live in a world with aku cuba gegar apa? Ya, cuba. Saya nampak dah atas ni. Video apa? Video. Sikit. Satu anak Cina, Tibet. Tibet ni.
kata-kata dalam tutup mata. Mana? Dalam tutup mata. Haji nak habis lagi. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau yang betul-betul yang didoakan oleh Nabi tu, rumah Zuhairiyah tu dekat situ ada juga, cuma tak tahu sama ada itu tanah haram ataupun luar tanah haram. Yang dalam tanah haram tu yang memang didoakan oleh Nabi lah. Dan kat situ adalah macam Nabi cekelek, Nabi kacang gitu. Itu yang okey lah agak. Kalau yang rumah betul-betul okey, biasa kami beli ada satu kat ladang ni. Biasa kami buka order dalam grup nanti kami maklumkan. Nak beli kurma dia daripada ladang Habib Zamil Ismail. Dia satu ulama daripada Nusantara ni kurma lah. Dan dia memang dia tanam dekat tanah haram. Jadi dia siap pack dah. Satu pack tu 1 kilo. Bagi dia 100 riyal. Itu nanti dipost ke mana Ustaz? Nanti tak, nanti kita lepas dekat dalam bilik lah. Lepas kita lepas dekat bilik jemaah nanti. Kita ambil order nanti kat hotel. Lepas nanti dia hantar lah. Yang tu memang terbaik lah. Tapi kalau nak beli kat rumah situ pun tak ada masalah. Dia ada sukari semua. Dekat ladang kurma tu kita macam free. Itu free lah. Free maksudnya bebas lah. Situ memang semua halal. Makan sekilo ataupun beli setengah kilo tak masalah.
Dia ikut lah bergantung lah. Kelas pun nak rasa. Situ adalah kalau nak santai. Kita bagi masa lah kat sini. Tengok sempat lagi kalau tu dia juga sana. Cuma lepas tu nanti dia akan pergi saya takut nanti terlepas bagi tahu lah. Jadi lepas habis semua. Tapi masjid Quba. Jadi di sini ada lebih kurang 5 keutamaan Masjid Quba, iaitu Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sampai saja di Madinah, inilah masjid dia. Tapi bukan masjid yang kita lihat hari ini, bukan masjid macam zaman Nabi lah. Zaman Nabi bina masjid hanya berlantaikan pasir tanah dan juga bertiangkan tiang tamar, beratapkan pelepah tamar. Dan kemudian ada batu-batu lah yang mana dibina untuk had masjid tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah dikatakan di sini merupakan tapak hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja di Madinah, Nabi berhijrah daripada Mekah pada tahun bila? Ataupun pada bulan berapa? Bulan berapa lah biasa orang dengar kan? Awal Muharram detik permulaan. Kemudian hijrah. Saya tak ingat dah. Jadi dia punya lagu tu dia kata apa? Awal Muharram kan. Tetapi bila mana kita perhatikan sirah Nabi, yang mana Nabi keluar daripada Makkah menuju ke Madinah pada bulan Safar. Pada hujung bulan Safar dikatakan 26 Safar, ada kata 26 Safar, ada kata 28 Safar. Jadi mereka Nabi SAW keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar daripada 26 Safar, bergerak menuju ke Madinah, sampai di kawasan Quba ini pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya Nabi keluar pada bulan Safar, yang mana maksud awal Muharram itu adalah detik-detik permulaan tu hasrat Nabi nak berhijrah pada awal Muharram. Tetapi Nabi diperintahkan pada bulan yang seterusnya, iaitu bulan Safar. Dan sampai di sini pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi 8 Rabiul Awal Nabi sampai dekat sini. Jadi perjalanan Nabi berhijrah ni lebih kurang 11 hari ke 12 hari. Dan bila mana Nabi bertapak di sini, waktu ketika mana Nabi sampai, waktu ketika itu orang Madinah mereka dah tahu dah akan kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sebelum Nabi berhijrah, Nabi telah hantar satu rombongan sahabat, iaitu yang diketuai oleh Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni dia telah buat dakwah selama setahun, kemudian barulah datangnya Nabi SAW. Jadi waktu ketika itu dah ada orang-orang Madinah yang masuk Islam. Jadi mereka berkumpul dekat mana? Dekat kawasan sini, dekat kawasan kampung Amr bin Auf. Ini kampung Amr bin Auf. Jadi waktu ketika mereka berada di sini, mereka tunggulah kan, bunyilah nasyid yang mana tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Saniyatul wada' tu dikatakan di kawasan Quba ni, di Saniyatul wada'. Jadi waktu ketika itu mereka semua menyambut kedatangan Nabi. Cuma mereka waktu ketika itu mereka tak tahu lagi mana satu Nabi, mana satu Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka telah berkumpul dekat kawasan, dan Nabi telah sampai di sini. Dan Nabi telah lakukan solat di kawasan kebun yang milik Kulsum Ibn Haddam. Jadi waktu ketika itu bila mana Nabi solat, Sayyidina Abu Bakar ni waktu ketika itu musim panas. Dan waktu ketika mana Nabi solat, Sayyidina Abu Bakar ni dia telah ambil ridak dia, kemudian dia telah memayunginya Nabi SAW supaya tak kena terik panas. Jadi waktu ketika itu barulah orang-orang sekitar Madinah ni tahu bahawasanya yang solat itu adalah Nabi, yang memayungi Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kat situ ada sebuah masjid dekat bahagian belakang ni. Nampak ada bangunan putih kan? Belakang tu ada kawasan tapak rumah Kulsum Ibn Haddam. Jadi dekat situ ada sebuah masjid. Nama masjid tersebut Ustadul Mustazil, masjid yang memayungi. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام Tak nampak. أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا.
Masjid Sahidatul Bukhari. Jadi kudu kudu sekendak. Weh, boleh tag ni. Dini, dengar tak Dini? Dini kawan office aku. Hari tu ajak makan kudu, vitamin. Kudus kan? Kudus tu yang halus, yang kudus. Yang kudus, yang gemuk. Gemuk. Yang bawa
ikut apa, travel agent yang lain mungkin tak dapat datang tengok kedai mekanik. Dengan Wira Sarjana dapat rezeki tu. Tengok Pak Arab ni, orang Arab everywhere pun dia haji. Tengok tu haji. Sunday no working kan? Banyak beli. Itu normal price. Mekah expensive. Have you ever been in doubt, trying so hard to figure it out? I spent many days lost in myself, drowned in this world, had to reset. I never ever go back to that again. Say I gotta get up and get on my way. This place how
are my guide. I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far, when all my anger makes me مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define. Itu macam kita tengah sembang. Ha? Tadi suruh tengok. Kita tak nak Cina, mati lah bengkak. Pipi pun bengkak. Semua pun bengkak. Kaki bengkak. Tapi perut memang always bengkak. Cantik tu. Macam ni pun dah cantik. Bisa macam nak duduk kat situ. Orang tempatan, muka dia kebanyakan macam tu tadi. Macam orang Amerika. Ini perempuan orang mesti macam yang dalam kedai tu. Mata dia orang kan. Mata dia orang cantik kan. Cantik kan. Kalau senang tengok kita, orang kata cantik lah orang Malaysia ni. Ada ke? Apa tu? Kalau orang tengok kita, orang cakap tak, cantik lah orang Malaysia ni. Ada kot, insyaAllah. Aduh. Aku nak buat time lapse sebenarnya, tapi awan tu macam terasa sikit. Kerja. Mari kat office tu. Ramai. Tak boleh apa lah.
accept call okey je rasa. Tak makan dia makan data je. Alah. Tunjuk live kat kita. Sejuk sini bapa. Ya. Sejuk sangat. Tak boleh keluar kalau tak pakai apa? Tak lagi. Mesej aku Assalamualaikum. Panas balik. Ulah. Apa ni? Ada desain ni.
pakai ihram. Jadi para jemaah yang mana bila mana kita dah selesai balik daripada solat Zuhur ataupun solat Asar jemaah takdim balik daripada masjid, kita boleh terus pakai kain ihram. Jadi kalau contoh para jemaah nak pakai ihram صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاؤه